wayang kulit ni kalau betul-betul main, dia menyerap tau. Maksudnya dia panggil sampai orang kesurupan ataupun kena rasuk. Benda yang rasuk tu lah yang bercerita tu. Saya pernah dijemput untuk tengok real wayang kulit di satu tempat di bahagian Pantai Timur. Jadi mula-mula saya datang tu Tok Dalang terkenal saya. Ustaz minta maaf saya lah, malam ni diorang jemput saya macam mana. Saya okey, tak apa Tok. Malam ni saya datang sebagai budayawan, saya bukan agamawan. Saya nak faham, saya nak tengok. Memang dia memuja, ada jamu daging dan semua tu dia bagi jaman untuk dia menyeru benda tu masuk ke badan dia. Dekat 1 jam dia menyeru, benda tu tak masuk. Mic dia ni dia lupa matikan. Dia tanya, ustaz tu ada lagi tak? Ustaz tu ada kita ada ustaz tu. Saya cakap ke kawan saya, kesian lah kat dia. Kita pergi dulu, nanti boleh datang balik lah. Tak masuk-masuk.